Bagi memastikan agenda keterjaminan makanan negeri terus dikukuhkan secara strategik dan bersepadu, Kerajaan negeri memberi tumpuan kepada pemerkasaan 3 sektor utama, iaitu penternakan, pertanian dan perikanan melalui pembangunan teknologi moden serta penglibatan aktif rakyat dalam ekosistem agro negeri dengan peruntukan sebanyak RM68.63 juta untuk tahun 2026. Bagi merancangkan sektor penternakan, Kerajaan negeri memperuntukkan RM24.7 juta merangkumi yang pertama RM23.55 juta kepada Jabatan Perkhidmatan Veteriner Negeri Pahang bagi pengurusan dan pembangunan. Kedua, RM650,000 bagi projek peningkatan genetik ternakan dan perluasan projek Wahyu Pahang. Ketiga, RM500,000 melalui skim makmur ternak untuk membantu penternak kecil dan sederhana meningkatkan kapasiti pengeluaran. Bagi sektor pertanian pula, Kerajaan negeri memperuntukkan RM42.63 juta merangkumi yang pertama RM40.63 juta kepada Jabatan Pertanian Negeri Pahang bagi pengurusan dan pembangunan. Kedua, RM2 juta untuk menganjurkan program Maha Pahang sebagai platform pemerkasaan agroekonomi dan agropelancongan. Saya ucapkan tahniah kepada Exco Kanan Ado Benta kerana telah berjaya mengadakan program Maha baru-baru ini di Temerloh, dan kita akan teruskan kehadirannya yang begitu menggalakkan Yang Berhormat Datuk Seri Speaker. Bagi sektor perikanan pula, Kerajaan negeri memperuntukkan RM1.3 juta. Yang pertamanya RM600,000 bagi program pembangunan kualiti perikanan darat, konservasi baka ikan asli dan pengembangan aquaculture di bawah rancangan perikanan Negeri Pahang. Kedua, RM250,000 bagi kempen penghapusan ikan asing, termasuk mengekang ancaman ikan bau ekor merah dan bukannya untuk dikomersialkan. Saya minta maaf kepada Yang Berhormat Adun Ceka kerana Kerajaan negeri memikirkan cadangan untuk komersialkan ikan bau ikan merah ini adalah tidak boleh menyelesaikan masalahnya. Jadi yang pentingnya ialah kita kena hapuskan ikan asing ni. Ikan asing, ikan bau ekor merah ni. Jadi kita peruntukkan RM250,000, Datuk Seri Speaker. Ketiga, RM250,000 bagi program pelepasan benih ikan asli ke perairan umum seluruh negeri. Keempat, RM200,000 bagi menganjurkan Karnival Nelayan Darat 2026 untuk meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap konservasi dan industri perikanan air tawar.